Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Mainan Adam Channel. Hari ni kita nak sambung unboxing jentera Bandai juga, tapi bukanlah GT series, tapi kali ni daripada Geki Drive. Oh, anyway, kit ni saya dah pun simpan like around 6 years already. Yang ni saya dapat masa menang tempat kelima race box stock, tak salah saya masa tu tahun 2020 something like that lah kan. Dapat hadiah kit ni dan masih lagi dalam keadaan yang sangat-sangat pristine dan tak pernah diganggu, tersimpan saja dekat dalam kotak. Dan bila saya kemari mari akhirnya terkeluar balik kotak gini, jadi nak ambil peluang untuk buat unboxing lah. Ok, so ini adalah daripada model Brain Geminis. Ok, ada dekat bawah ni tulis GD Machine 004. Dekat atas ni ada logo Bandai, dekat bawah kanan ni pun ada logo Bandai, dekat sebelah kiri bawah ni pun ada logo Bandai, tapi ada tulis 2016. Dan saya tak pastilah sama ada ini adalah limited edition ke ataupun yang regular print ke apa. Wallahualam, saya memang tak tahu. Siapa yang pandai pasal isu model-model kit daripada keluaran Bandai ni, saya minta tolong komen kat bawah supaya kita dapat kongsi ilmu kita sama-sama. Nilai dia masa zaman saya dapat dulu ni 6 tahun lepas tu lebih kurang dalam RM50-60. Sekarang saya tak pasti adakah masih kekal harga tu, harga dia turun atau naik. Saya tak pasti. Dekat sisi samping atas kotak ada gambar jentera dia yang transparent, boleh nampak sebelah dalam, nampak tak ada gear dia kan. Dan dekat sebelah bawah ni pula boleh nampak chassis ni sebenarnya terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian depannya ada tayar, bahagian tengah ni macam tempat letak bateri, dan bahagian belakang tempat letak motor. Dekat sebelah sini pula banyak sangat tulisan-tulisan Jepun yang saya faham. Ini saja ABS dengan POM, iaitu material-material yang terdapat untuk model ni. Dekat sisi sampai sini, dekat sini ada bateri tulis kata kena pakai 2 biji bateri. Dan dekat sebelah samping kiri kanan dia ada tulis GD Machine, Geki Drive, Brain Geminis dan ada logo Bandai. Maybe this is the item number 0205990 dan retail price pada harga yen. So harga dia lebih kurang harga Mini 4WD Tamiya juga. Dekat sisi samping bawah pula ada gambar ilustrasi model yang telah siap terpasang. Yang ni pada sudut pandangan sebelah kiri depan, yang ni pada sudut pandangan belah kanan belakang. Nampak body lock dia macam lain sikit nak dibandingkan dengan Tamiya. Dan kat sini ada motor tulis Geki Drive R Moto HDM 2000 Bandai. Oh, panjang betul nama motor dia. Oh, so kunci nampak tak? Kunci belakang dia rupa macam ni, engine box dia rupa macam ni. Dan ini ada model-model lain lagi lah. Comel juga warna merah dengan putih ni. Ok, dekat bawah ni tulis geki-drive.com. So basically itu dekat semua sebelah bahagian luaran kotak. Oh, anyway, dekat sisi samping lagi satu. Ok, kalau yang tadi kan ada tulis 0205 dengan 1200 yen, dekat sisi samping lagi satu ni saya perasan dia tak ada tulis dia punya 1200 tu. Ok, dia ada nombor siri saja. Alright, so selesai bahkan dah, jom kita tengok dekat sebelah dalam pula. Ok, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tara. Kotak dia kecil je sebenarnya ni kalau bandingkan dengan kotak Tamiya Mini 4WD. Ada tak contoh? Yang original Tamiya tak ada. Saya ada yang daripada ni J-pin sama dengan kotak Tamiya kan. Kalau anda tengok kan, bahagian ni panjang dia lagi panjang. Okay, daripada sudut lebar dia pun dia lebar sikit. Beza dia dekat situ sajalah. Okay, so first of all nak tengok body dia terlebih dahulu. So body dia dekat dalam plastik. Nampak tak? Ini yang saya puji Bandai tau. Dia beza dengan Tamiya. Tamiya pakai stapler, Bandai pakai seal. Okay, plastik ni bila dah seal macam ni bagus. Tak adalah kalau kena air ke kan, apa semua kena habuk-habuk ke apa semua, masih lagi terprotect dengan cantik. So yang ni dia punya body dia warna kuning langsat. Details dia boleh tahan juga daripada keluaran Bandai ni. Dia boleh tengok ni pada sudut sebelah belakang. Siap ada exhaust dia lagi dekat situ. Ada marking apa dekat sini, GD004. Dan material dia ada tak? Material dia ada tulis Bandai 2016 Japan, dan ada material dia daripada ABS. Saya nak ambil contoh tengok kalau kita bandingkan dengan body daripada original Tamiya, nampak gaya yang Tamiya punya lagi panjang. Nampak tak? Jadi daripada keluaran Fiesta John, yang ni yang regular version saja. Memang body dia lagi panjang lah kalau nak bandingkan dengan daripada Geki Drive ni. Okay, daripada sudut kelebaran dia, letak sebelah-sebelah, lebar dia boleh kata sama lah. Lebar sama, tapi pada sudut kepanjangan saja yang berbeza. Okay, so lagi dekat dalam ni, tak apa, kejap-kejap. Ada tayar dia. Kenapa tayar dia 2 biji? Mana lagi 2 biji? Tayar dia memang 2 biji saja ke? Tak apa, nanti kita tengok kat dalam tu. So far saya jumpa tayar getah dia 2 biji saja. Saya nak bandingkan dengan tayar daripada model Tamiya Mini. Mana tayar yang kita nak ambil? Okay, kita ambil tayar ni lah, warna merah.
Okey, so kalau ikutkan perbandingan tayar dia, walaupun dia sama-sama dia berjenis low profile, tapi tayar yang original Tamiya ini saiz medium jauh lagi besar kalau nak dibandingkan daripada model Geki Drive ni. So dia kecil lagi, dan kalau ikutkan daripada ketebalan dia pun dia jauh lagi nipis. Kelebaran dia sama. Okey, lebar dia sama. So basically Tamiya pun body lagi besar, tayar pun lagi besar. Lagi kat dalam ni ada apa lagi? Dalam ni kenapa saya terkejut tadi, sebab apa tau? Sebab semua dibungkus dekat dalam satu beg plastik. Kita nak tengok yang mana dulu. Okey. Masih lagi tersil dekat dalam beg yang macam ini. Jadi adakah harus kita buka? Jomlah kita buka. Walaupun saya tak plan nak buka, plan nak simpan, tapi untuk kita kongsikan sama-sama, saya korbankanlah plastik ni, kita buka saja. Okey. Kalau tak sampai bila pun kita tak tahu macam mana rupa dekat dalam beg ini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, buka dengan berhati-hati. Jadi bahagian mana yang kita nak tengok dulu? Saya nak tengok yang ni lah, yang ni dia warna kuning ni. Okey, so ini macam bumper depan dia. Kalau tengok dekat gambar tadi, okey, rupa dia macam ni. Ni sama. Tapi yang lagi satu ni guna untuk apa saya tak pastilah. Rasanya macam tempat yang sama juga. Tak tahulah. Saya pun tak pernah nak pasang benda ni. Okey, ini ialah bahagian dia punya spoiler belakang. Dekat sini ada tulis GD004. Bandai 2016, made in Japan. Lagi dekat dalam ni ada bahagian, nampak tak bagus semua letak dalam beg plastik macam ni. Jadi kalau katalah kan, kalau kata macam kejadian kita minta keluar tepi lah kan, auzubillah, kalau jadi contoh macam basah ke kan, kena air ke, ataupun kena apa tu orang panggil tu, yang serangga yang merayap-rayap makan-makan kotak tu, anai-anai. Okey, saya banyak tengok kes yang kena makan anai, kotak semua jahanam. Dan satu lagi benda yang selalu jahanam ialah stiker. Okey, stiker ni selalu jahanam sebab dia macam material kertas kan. Tapi biasanya bahagian-bahagian plastik ni masih lagi boleh diselamatkan lah. Tapi kalau dalam beg plastik macam ni, saya rasa insyaAllah kalau kena air pun selamat, kalau kena anai-anai pun insyaAllah selamat juga. Okey, so dekat sini ada tulis Bandai. Yang ni parts apa ni? Nampak macam parts engine box. Okey, tempat letak engine. Ada wheel set dia 2 biji. Ada tulis Bandai 2015, made in Japan. Dia punya wheel set asing-asing Yang ni untuk wheel set bahagian belakang ni, saya rasa nampak tak? Wide sikit kalau bandingkan dengan wheel set yang dekat sini. Dan dekat sini, okay, now I know kenapa dia cuma bagi 2 biji tayar saja. Sebab ini saya percaya inilah bahagian tayar depan, dan tayar depan dia adalah daripada jenis plastik je guys. Okay, memang literally plastik sahaja. So dia tak ada bahagian getah. Dan material dia daripada material apa ni? Material ABS. Tak bercala ke kalau lari atas track benda ni. Okay, so material dia ABS. Ini adalah bahagian utama chassis dia, yang panjang kita tengok tadi mula-mula masa dekat luar kotak tu, bahagian depan ni. Okay, dan ini mungkin bahagian support depan dia lah, bentuk V ni. Dan yang ni macam tempat untuk letak ruangan enjin. Terusnya lagi yang ni, bahagian yang biru ni tak salah saya adalah bahagian untuk kita letak bateri. Juga daripada material ABS, ada tempat untuk switch on dan off. Dan yang ni macam lock bateri. Style juga dia punya lock bateri dia, berlubang. Yang ni apa ni? Okey, ada tempat marking bateri. Ni bukan bateri double A ni. Bukan. Dalam tu ada tulis triple A. Bukan double A rupa-rupanya. Triple A. Dan dekat bahagian depan ni pula apa benda ni, saya tak pasti. Ada tulis Geki Drive. Tulisan dia kecil sangat guys. Tulis ni Bandai 2015 Japan. Tu dia. Ini apa benda yang bulat ni? Tak ada pula tengok dekat dia punya gambar tadi kan. Siapa tahu cuba drop pada ruangan komen kat bawah ya. Kita kongsi ilmu kita sama-sama. Lagi dekat dalam ni ada dia punya sticker sheet. So basically binatang brain Geminis ni kan, dia ibarat macam two face lah. Dia ada dua warna. Sebelah kiri ni, sebelah kanan dia ni warna purple, sebelah kiri dia warna hitam. Sebab tu bila kita tengok dekat box art tadi kan, mungkin ada ramai yang tak perasan. Sebelah sini warna dia hitam kuning, sebelah sini warna dia purple kuning. Ada dua warna. Maybe lah kalau kata nak pasang kan, mungkin kita boleh masking kat tengah-tengah kan, kita paint sebelah warna lain, sebelah warna lain. Pun menarik gak. Saya dah pernah buat benda macam tu dekat kit apa benda kit hari tu tak ingat dah apa nama kit yang warna biru tu. Okey, lagi apa lagi yang kita nak tengok ni? Tadi saya tak tengok ni. Ni tak ada marking lah. Dia ada marking JD004 je, Bandai. Dia tak tulis made in Japan ke mana. Okey. Alright, lagi apa lagi? Dalam ni ada bagusnya Bandai. Nampak tak? Dia letak dalam plastik ni, dia buat separator, memang terbahagi, terasing. Dan lepas tu pula plastik ni memang factory seal. Okey.
Jadi kalau masuk dalam air pun insyaAllah air tak masuk, tak adalah isu berkarat-berkarat ke apa. Dekat sebelah kanan ni ada terminal-terminal dia. Dekat sebelah tengah ni ada gear set dan ada plastik bearing serta drive shaft yang sangat-sangat pendek, comel je drive shaft dia. Dan untuk bearing ni material daripada jenis POM. Dan last sekali lah bahagian motor dia. So motor dia pun, ya Allah, motor dia kecil aja guys. Dah lah pakai bateri AAA, motor pun kecil. Sekejap, nak banding dengan motor. Saya nak banding dengan motor kita, motor Tamiya Mini 4WD. Kalau ikutkan size dia, kenapa saya rasa macam kecil sangat ni? Lah, beza lah guys. Tu dia kecil sangat, comelnya, ya Allah. Dia punya terminal pun dekat sebelah belakang, bukan dekat sebelah tepi. Memang kecil. Dia punya body tadi pun kecil, dia punya tayar pun kecil. Sekarang ni kita tengok dia punya motor pun sama kecil juga. Apa lagi yang kita nak tengok dekat dalam ni? Ada satu kertas, saya tak pasti ni kertas apa. Ini atas tulis postcard. Okey, siapa nak baca tekan saja butang pause. Lagi dekat dalam ni lagi ada supposedly instruction manual lah. Instruction manual dia cantik, warna-warni. Ni dia menang lagi sekali dengan, kalau nak dibandingkan dengan Tamiya. Bayangkan Tamiya masih lagi pakai black and white. Benda ni Bandai pada tahun 2016 lagi dah pakai instruction manual berwarna-warni. Belakang saja black and white, tapi still dia menang sebab depan dia warna-warni. Dan last sekali dekat dalam ni bukan kertas, tak boleh nak angkat bawa keluar pun. Yang ni dia printed dekat sebelah dalam, tapi printing dia nampak tak berapa kemas, nampak tak, hampir terlajak-lajak bahagian kiri dengan kanan ni. Tak apalah, lantak dia lah, itu pun sekadar orang kata iklan biasa-biasa saja. Okey guys, so itulah semua benda yang kita akan dapat dekat dalam kotak Brain Genius. Brain Genius Geki Drive Bandai GD Machine 004. Panjang betul nama dia. Apakah pandangan anda guys? Ada siapa yang collect ke benda ni? Saya nak tahu jugalah. Kok-kok lah ada di antara penonton-penonton kita yang main dengan benda ni. Sebab saya tak pernah main benda ni. Saya pun tak pernah follow Geki Drive apa semua. Ini pun dapat sebab menang hadiah. Dan kepada siapa yang memang ada follow benda ni, cuba beritahu saya kan. Boleh ada contoh dia punya anime ke manga ke apa yang boleh saya tonton, yang boleh saya follow up untuk nak tahu kat mananya kehadiran Brain Genius ni. Okay, so saya rasa setakat itu dulu review saya untuk model kali ini. Kalau anda rasa review kita pada hari ini bermanfaat untuk anda, jangan lupa untuk tekan butang like. Dan kepada siapa yang ingin nak tengoklah video-video macam ni lagi pada masa akan datang, silalah tekan butang subscribe. Semoga kita bertemu lagi dalam episod-episod yang seterusnya. Okeylah senyuman melalui mainan. Assalamualaikum.